Lebih 95% program pencetus perubahan penting di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dilaksanakan setakat ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pencapaian ini menggambarkan komitmen bukan sahaja di peringkat kementerian tetapi di peringkat Exco Kerajaan Negeri. Kita memberitahu kepada ahli-ahli Exco daripada setiap negeri untuk memberikan keperhatian terhadap soal pencapaian kepada peruntukan yang disalurkan kepada kerajaan negeri melalui KKDW, dan kita mahu dari segi cost effectiveness, kesan kepada perbelanjaan ini untuk dilaksanakan, di mana pencapaian yang telah kita buat setakat ini adalah berada di sekitar 95%. Hasil perbincangan dan cadangan dasar dalam Max Club kali ini akan menjadi input penting kepada penyediaan pelan strategik KKDW 2026 hingga 2030. Mesyuarat turut bersetuju KKDW mengguna pakai sistem e-penghulu yang dipelopori Perak sebagai platform digital yang akan diperluaskan penggunaannya ke semua pejabat penghulu di seluruh negara.